Okay guys, Assalamualaikum dan selamat berpuasa. So ini adalah telefon mid-range terbaru dari jenama Nothing. Nama dia adalah Nothing Phone 3A. Korang pernah tengok design dia tak jauh beza sangat compare kepada sebelum ni. Tapi bila aku dah guna lama sikit, aku perasan dia dah baiki beberapa kelemahan yang ada pada Nothing Phone 2A sebelum ni. Dan juga pada masa yang sama, dia tawarkan upgrade-upgrade baru yang agak menarik. So jom kita tengok apa yang best dengan Nothing Phone 3A ni, dan juga macam biasa kita nak tengok secara overall berbaloi ke dengan harga yang ditawarkan. Let's go! Jadi macam aku cakap tadi, design telefon ni dia lebih kurang je macam sebelum ni. Cuma kali ni dia tweak sana sini sikit, dan juga dia tambah satu lagi kamera. So kamera modul dia lebih memanjang. Dan aku suka dua lagi perubahan yang ada pada Nothing Phone 3A ni. Pertama adalah warna dia. Bukan saja dia datang dengan warna biru yang mengancam tu, tapi untuk warna putih ni, kali ni dia betul-betul putih. Bukannya susu, bukannya milk, bukan kabur-kabur belakang ni. Kali ni belakang ni memang clear, putih, jelas. Memang nampak lebih cantik lah compare kepada Nothing Phone 2A, lagi-lagi bila kita letak sebelah-sebelah tu. Dan juga yang kedua, back panel dia sekarang dah gunakan binaan kaca, bukan lagi plastik yang kita semua tak suka pada Nothing Phone 2A. Alright, apa lagi upgrade yang ada pada Nothing Phone 3A adalah dia punya screen dia. Kali ni screen lebih besar, iaitu 6.77 inci. So maksudnya bila korang nak tengok movie, lain konten, memang lebih puas hati lah. Dan juga brightness pun sekarang lebih cerah setinggi 3000 nits. Overall dari segi quality screen dia masih lagi cantik macam sebelum ni, iaitu AMOLED Full HD Plus 120Hz yang boleh kata super smooth guna. Overall sepanjang penggunaan aku dalam beberapa hari ni, quality screen dia cukup memuaskan, dan aku boleh kata cukup berbaloi lah dengan harga yang ditawarkan. Okay, waktu aku unboxing telefon Nothing 3A ni, aku buka-buka, aku tengok, apa ni? Ada button tambahan bawah power button dia. Rupanya ini adalah essential key. Key yang digunakan untuk buka essential space. So, apa benda essential key, essential space ni? Basically, ini adalah ciri baru yang fokus pada productivity. Especially memudahkan korang untuk simpan nota, screenshot dan juga voice note. So, kalau korang tekan essential key ni sekali, dia akan terus screenshot apa yang korang tengok, dan juga korang boleh tambah nota, boleh tulis kat bahagian bawah tu. Dan kalau korang hold lama-lama essential key ni, dia boleh record terus voice note yang berkaitan dengan screenshot yang korang ambil tu. Dan kalau korang press 2 kali essential key ni, dia akan buka essential space, di mana essential space ni akan simpanlah semua nota-nota ataupun screenshot yang korang dah ambil. To be honest kan, aku rasakan feature ni agak membantu juga, sebab dia combinekan nota biasa, voice note dan screenshot dalam satu space yang diberi nama essential space. So kalau aku nak buat research pasal satu telefon tu, aku boleh screenshot macam-macam, boleh buat voice note, dan dia simpan dalam satu tempat sahaja, tak perlu aku nak buka-buka banyak app. Cuma kalaulah diberi lebih banyak customization untuk button essential key ni, kalau dia boleh custom buka kamera ke, buka app ke apa-apa kan, lebih seronok lah. Lagipun Nothing kan famous dengan customization. Hopefully bolehlah unlockkan customization pada button ni. Okay, Nothing? Alright, sekarang pasal dia punya kamera dia. So ada 3 kamera. Tambahan kamera yang terbaru adalah kamera telefoto 50 pixel yang boleh zoom 2 kali ganda optical. Dari segi overall kualiti gambar-gambar yang dihasilkan oleh Nothing Phone 3A ni, aku boleh kata yang kualiti mid-range, warna dia pekat sikit, kontras dia tinggi sikit, tetapi secara overallnya masih lagi maintain tona warna yang lebih ke arah natural. Kita juga boleh tengok yang details pada gambar tu banyak dengan kawalan cahaya yang cukup bagus. Cuma untuk kamera ultra wide dia, kualiti dia boleh nampak rendah sikit lah compare kepada kamera utama dia. Lagipun megapixel dia 8 megapixel sajalah. Manakala untuk kamera telefoto 2 kali ganda dia mampu berikan gambar yang berkualiti, details banyak, dan warna pun tak jauh beza dengan kamera utama dia. Untuk selfie, aku perasan dia lebih ke arah natural, dan details tu masih lagi ada. Overall not bad lah gambar-gambar yang dihasilkan. Cuma kamera ultra wide dia, especially pada waktu malam, memang agak teruk sikit. So hopefully boleh improve kamera ultra wide pada masa yang akan datang. Itu untuk gambar. Untuk video, telefon ni boleh rekod kualiti sehingga 4K 30 frames per second, dan ini sampel dia. Korang boleh tengok stabilization video 4K dia agak nice juga, agak stabil, dia tak ada jittery sangat. Overall details dia ada warna pekat sikit. Nice jugalah video 4K 30 dia. Komen sikit pendapat korang. Tapi ada 2 perkara yang annoying lah pasal dia punya kamera, especially kamera telefoto dia. Yang pertama adalah disebabkan kamera telefoto dia 2 kali ganda. Setiap kali aku nak ubah 1 kali ganda ke 2 kali ganda, dia punya position dia akan lari ke kiri sikit. Dan ini disebabkan
kedudukan lens dia yang agak jauh. Actually, kamera utama dia bahagian kiri sekali, manakala kamera telefoto kanan sekali. Tengah-tengah ni kamera ultra wide. So kalau korang ubah satu kali ganda ke dua kali ganda, dia akan macam zoom kanan ke kiri sikit. Dan benda ni aku perasan bila aku nak ambil gambar yang dekat-dekat lah. Kalau gambar jauh-jauh, scenery, aku tak perasan sangat. Dan satu lagi yang agak annoying dan agak pelik sikit adalah dia punya kamera telefoto dia untuk video hanya function pada video 1080p sahaja. Korang boleh tengok kat sini video 4K 30 frames per second aku zoom lebih 2 kali ganda. Korang perasan tak dia tak berubah lens. And quality dia boleh nampak agak kurang sikit. Manakala bila aku shoot video 1080p 30 frames per second, bila lebih 2 kali ganda dia akan switch ke tepi. Dia akan guna kamera telefoto tu. Benda ni pelik sikit sebab in the end quality video 1080p zoom jauh lagi cantik daripada quality video 4K zoom jauh. Dan satu lagi perkara, ini lebih pada personal preference. Aku rasakan kalau letak kamera telefoto, please letak 3 kali ganda dan ke atas. Sebab kamera telefoto 2 kali ganda ni aku tak rasa berguna sangat. Sebabkan main sensor zaman sekarang 2 kali ganda tu dah lossless lah. Kualiti dah cukup cantik. Tak perlu pun kamera telefoto 2 kali ganda kat situ. Kalau letak 3 kali ganda, 3.5 kali ganda, aku rasakan lebih berguna. Dan bila tak letak, kalau dicabut keluar 2 kali ganda ni, mungkin boleh tawarkan harga lebih murah. Mungkin. Alright, untuk bateri Nothing Phone 3A masih lagi sama macam sebelum ni, iaitu 5000 mAh, kapasiti yang cukup besar untuk penggunaan satu hari penuh. Dan juga kali ni dia support fast charging yang laju sikit, iaitu 50W. Dan korang kena tahu yang charger beli asing. Aku check dia punya pre-order promotion pun tak ada charger included. So kena beli charger asing lah kalau jenama Nothing dalam RM139. Ok, sekarang pasal dia punya chipset dia. Telefon ni dilengkapi chipset Snapdragon 7S Gen 3, chipset upper mid range yang aku boleh katakan overall cukup lancar, cukup selesa untuk kegunaan harian yang sederhana. Kalau korang nak buka social media, main game, tengok movie, overall memang aku yakin lah cukup lancar. Lagipun aku perasan optimization software dia pun sangat bagus, menjadikan setiap animation bila korang guna telefon ni rasa extra smooth. Best lah guna telefon ni. Cuma bila korang buka aplikasi yang berat-berat ataupun heavy usage, akan perasan lah dia punya loading time lama sikit. Sebab chipset dia chipset mid-range lah, bukannya chipset flagship. Alright, finally pasal software, iaitu kekuatan utama phone Nothing. So kali ni digunakan software yang terbaru, iaitu Nothing OS 3.1. Lebih banyak customization. Dan sekarang siap dah ada Nothing Gallery dan juga pilihan widget pun lebih banyak dengan lock screen yang boleh kata lebih fleksibel. Dan macam sebelum ni, software dia memang tak ada bloatware, so sangat clean dan cukup sedap gunalah. Dan untuk pengetahuan korang, Nothing bagi software update selama 3 tahun OS upgrade dan juga 4 tahun security update. Untuk ciri-ciri lain, telefon Nothing 3A ni dia datang dengan dual stereo speaker, ada sensor cap jari dalam skrin yang kedudukan dia agak ke bawah sikit, kalau atas sikit lebih bagus. Dan of course masih lagi ada signature dia, iaitu glyph, lampu-lampu untuk notification, call, timer, torch dan macam-macam lagi lah. Dan untuk connectivity, telefon ni support 5G, NFC, Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.4. So, berapa harga Nothing Phone 3A? Ada satu variant saja 12GB RAM 256GB, harga dia adalah 1699. Dengan harga tersebut, 1699, specs yang aku dah cerita tadi, feature-feature baru dia yang menarik, aku rasakan ini adalah sebuah pilihan phone mid-range yang special lah. Special, lain daripada yang lain. Of course, dia bukanlah bateri yang paling besar, fast charging paling laju, kamera yang tercantik, tetapi dia sebuah telefon mid-range yang agak complete juga secara overallnya. Bukan yang terbaik, tapi cukup okey. So komen sikit pendapat korang. Like video ni kalau korang suka. Subscribe YouTube channel aku kalau belum subscribe. Thank you support dan jumpa lagi lah pada video datang. Saya Fatih, stay happy. Bye bye.